إلى ملة النبي المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك واسألنا من قبلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رب يسر لنا وأصلح لنا من الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله. Yang hormati ahli dan bahasa, tuan-tuan dan puan hormati Allah sekalian. Saya sepatutnya mengajar akidah. Tapi bagaimana kalau kita bincang tentang tingkatan puasa, kita mengulang, boleh tak? Tingkatan puasa, ya, puasa kita puasa yang tingkatan yang mana, boleh kan? Tadi boleh, ya? Jadi kalau mungkin Hajah tadi ada beli kitab saya tadi, tengok muka surat fiqh ibadat, ya, fiqh ibadat muka surat 174. Tingkatan puasa, ya. Puasa ini mempunyai 3 tingkatan, 3 derajat ataupun grade, ya. Dan lepas tadi kita dengar daripada result daripada anak-anak cucu kita dapat 7A, 8A, 9A, ya. Kali ini kita nak tengok grade kita, berapa A kita dapat, berapa A kita dapat, ya. Ataupun semuanya C, ya. Pertama sekali, ya, puasa awam, ya, puasa awam. Puasa ni ada 3 tingkatan. Satu puasa awam, yang kedua puasa khawas, solehin dan muttaqin. Dari 7 syarat. Itu 7 A, ya. Lagi satu yang akhir sekali, ini para wali-wali Allah, para nabi-nabi, rasul-rasul, iaitu puasa khawas, muqarrabin dan arifin, ya. Kalau dalam ini kitab Syiarus Salikin yang tulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembang, kalau kita tengok dalam Imam Ghazali, dia puasa umum, al-umum, puasa khusus, al-khusus. Itu dia beza je. Isi dia sama, tetapi dalam perbincangan kita luas sikit perbincangan kita, ya. Jadi puasa awam. Puasa orang awam itu puasa berupa menahan diri daripada tidak makan, tidak minum, tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti biasa saja, ya. Jadi sabda Nabi SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa ju' wal atash." Seseorang yang berpuasa itu tidak memperolehi apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dahaga saja, tak ada apa-apa, ya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibn dan Darimi. Jadi puasa macam ini tak ada dapat apa-apa, ya. Menurut ulama, iaitu orang yang berpuasa tetapi tidak menjaga anggota-anggotanya daripada melakukan maksiat, fahsyat dan mungkar, ya, maka puasanya adalah tidak diterima oleh Allah SWT. Ini dah puasa awal. Dia dapatlah buat raya dapat, ya, bayar zakat dan bayar fitrah dapat, baju baru dapat, makan rendang lemang dapat, ya. Tapi pahala sisi Allah tak ada, ya. Dan apa yang kita perlu usahakan untuk nak dapat 7A yang saya kata tadi ialah puasa yang kedua ni, ya. Puasa khawas, solehin dan muttaqin. Puasa golongan khawas iaitu puasa orang-orang solehin dan muttaqin dengan memelihara diri daripada segala perkara-perkara yang batalkan puasa, seperti derajat yang pertama di atas tadi, ya. Di samping memelihara anggota-anggotanya daripada melakukan maksiat, fahsyat dan mungkar. Apa dia? Ada 7 perkara dia kena jaga, ya. Pertama sekali, dia kena pelihara mata, ya, mata. Yang kedua, dia pelihara lidah, yang kedua pelihara lidah. Yang tiga, dia kena pelihara telinga dia. Yang keempat,
dia melihara 2 kaki 2 tangan dia, ya. Dan yang kelima, dia melihara perut dia. Macam mana dia adab-adab dia makan, ya. Dan seterusnya, ketika dia puasa, ketika dia berbuka, ada nak puasa haus, takut puasa dia tak terima oleh Allah SWT. Ini 7 perkara yang saya kata 7E tadi, ya. Kita tengok memelihara mata. Memelihara mata daripada melihat perkara-perkara yang haram, makruh, syubhah dan sia-sia, kerana boleh melalaikan seorang daripada mengingati Allah SWT. Jadi kita pelihara mata kita, ya. Sabda Nabi SAW, "An-nazaru sahmun masqumun min sihabil iblis la'anahullah. Faman tarakahu khaufan min Allah ta'ala atahu Allah imanan yajidu halawatahu fil qalbi." Pandangan mata itu adalah anak panah beracun kepunyaan iblis yang dilaknati oleh Allah SWT. Kita tengok, ya. Nabi kata pandangan mata itu adalah anak panah beracun kepunyaan iblis yang dilaknat oleh Allah SWT. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang ditegak, ya, kerana takutkan Allah Ta'ala, maka Allah mengurniakan kemanisan iman di hatinya, ya, kemanisan iman di hatinya. Jadi kalau kita tengok daripada hadis ini, ya, dia kata anak panah beracun kepunyaan iblis, mata-mata kita. Bila kita tak dapat mengawal mata kita sendiri, makna dimanfaat oleh iblis melakukan maksiat, fahsyat dan munkar, melihat benda-benda yang tak elok, dosa dikira atas kita. Itu maksudnya. Ini kita kena jaga. Dan juga dia tidak menimbulkan rasa halawal matul iman, manisnya beriman, ya. Jadi mana susah kita nak menerima perubahan dalam dalam puasa kita tu. Dia kata madrasah Ramadan, tetapi tidak memberi apa-apa ini, ya. Tidak memberi apa-apa perubahan dari kita, ya. Lepas itu kita tengok sabda Nabi SAW, "Khamsun yufatin nasaim al-kazibu wal-ghibatu wal-namimatu wal-yaminu al-kazibu wal-nazaru bisyahwah." 5 perkara yang batalkan puasa orang yang puasa adalah dusta, bohong. Bohong ni tuan-tuan bukannya melibatkan ribuan jutaan ringgit, ya. Kadang-kadang kita tak bagi anak kita masuk tempat tu, itu ada hantu. Itu dusta, tak boleh, ya. Kalau kita niaga pula, ya, kita niaga beli RM1, kita jual RM1.60 sen, orang tawar RM1.40 sen, dia kata saya beli pun RM1.30 sen, padahal beli RM1. Tak boleh, dusta. Kita boleh kata dia minta kurang, kita kata minta maaf, kos saya tak lepas. Tak apa. Kos tu banyak, kos, ya. Minyak, electricity, pekerja, sewa kedai, sewa macam-macam. Itu tak apa. Jangan kata kita spesifik dan katakan sekian-sekian harga, ya. Kita kata kos saya tak lepas. Memang kos tak lepas. Kita tak begitu, ya. Lepas itu, dusta itu adalah mana bohong, mengumpat orang, membuat fitnah, sumpah palsu dengan sumpah palsu dan pandangan bernafsu syahwah, iaitu dengan penuh keinginan. Macam mana pandangan yang penuh bernafsu syahwah? Kita bila memandang satu ni ada 4 grade, ya. Satu dia panggil renung-renung. Renung-renung macam lalu lalang, dia tak ada ambil perhatian khusus, ya. Yang kedua dia renung, itu dah dekat lain sikit dah. Yang kedua dia menung, itu dah lebih 50%. Yang ketiga dia tenung, itu 100% dah. Itu dia bawa dalam solat, dia bawa di sana sini, ya. Itu mana ini puasa orang tak ada apa, ya. Jadi itu kena dengan mata, ya. Saya ringkas dah. Saya bagi masa berapa lama dekat ni? 3 jam, saya kena laju sikit ni. Yang kedua melarang lidah daripada berkata-kata perkara yang haram, ya. Seperti kata-kata yang lucah, bergaduh, maki hamun, ya. Dan perkataan-perkataan yang sia-sia. Sebaliknya membiasakan diri dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Zikir, baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu tak
Kalau dalam solat Allah bagi 100 kebajikan 1 huruf. Kalau luar solat ada wuduk dibagi 50, ada yang kata 25. Ya, 1 huruf. Kalau kita tak ada wuduk, bukan dalam hadas besar, Allah bagi 10 kebajikan 1 huruf. Itu yang Nabi kata alif lam mim, bukan alif lam mim itu satu, tapi alif satu, lam satu, mim itu satu. Kita baca qul huwallah je dah berapa banyak pahala daripada kita caci maki cakap yang bukan-bukan. Ini media sosial macam-macam ada. Jadi lidah tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama saumul junnah fa iza kana ahadukum shaiman fala yaqus wala yajhal wa inni ru'un qatalahu aw satamahu falyaqul inni shaim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan hadis semua perawi hadis ada di sini ni. Maksudnya bahawa puasa itu ialah satu perisai. Perisai itu maknanya madrasah. Dia melindung kita, nak mengawal kita, ya. Apabila seseorang berpuasa, maka janganlah mengerjakan perkara-perkara yang sia-sia. Perkara sia-sia pun tak boleh. Jadi kita tengok yang tak boleh apa? Haram, makruh, subahah dan sia-sia. Subahah apa dia? Yang sesuatu yang kita tak pasti. Sia-sia, tak ada faedah. Ambil apa ni? Handphone, main game. Semalam dapat 15,000, hari 25,000 dapat poin. Betul pula. Sia-sia tu. Siapa nak bagi hadiah ke dia? Ya, itu sia-sia lah tu. Dia orang muda dia senyum je. Betul lah dia buat lah. Tak boleh. Ya. Jadi orang puasa dia tak buat kena perkara-perkara macam itu, ya. Yang tiga. Jadi tadi kita dah mata, lepas itu kita telah lidah, ya. Sekarang kita orang yang puasa hendaklah menjaga telinganya daripada mendengar perkataan yang haram, makruh, subahah dan sia-sia. Yang haram. Sabda Nabi SAW, al-muhtabu wal-mustami'u syarikan fil ismi. Orang yang mengumpat dan orang yang mendengar orang mengumpat berkongsi dalam dosa. Berkongsi dalam dosa. Kita di pejabat, dia orang sebelah mengumpat, kita buat kerja, kita dengar semua. Apa dia orang dapat habis kepala puasa. Dalam lift, dengar dia orang mengumpat, kita pun pasang telinga. Tak boleh. Begitu juga muzik. Tuan-tuan dengar muzik. Saya suka dengar TV, program ilmiah. Tapi bila apa ni, iklan tu, tutup dia volume. Tutup volume. Tak payah dengar. Ya? Kalau tuan-tuan baca buku, 2 muka surat dapat masa iklan. Apa kita dengar itu? Muzik. Jadi muzik ni yang bertali dan bertiup, Nabi kata haram. Sama ada gambus ke, gitar ke, ataupun saxophone ke, apa yang jenis bertiup dan bertali, ya, itu haram itu. Jadi kita bulan puasa kena elak. Jadi kita boleh elak. Kita nak beli belah, dia pergi jet apa, beli jusko dan sebagainya. Selamat Hari Raya, ding. Adik baju anak tak beli lagi. Macam mana tuan-tuan? Nak masuk macam mana? Macam mana? Islam ada jalan penyelesaian. Ya, begitu juga orang mengumpat tadi. Dia kata bila nampak perkara, bila berjumpa dengan perkara yang mengumpat, kita ada 3 kaedah. Pertama sekali dia kata, kalau kita ada puasa, betulkan dengan tangan kita puasa. Nabi kata, kalau kita ada puasa, kita tak ada puasa. Jadi yang kedua dengan lidah. Lidah maknanya kita tegur. Jangan tuan-tuan tegur masuk disko, tuan-tuan tegur, sekejap lagi kat expert kita bawa keluar. Cik nak beli, tak nak pergi keluar dia ni. Betul tak? Jangan, ya. Yang ketiga dengan hati. Dengan hati itulah semah-lemah iman. Yang dengan hati tak ada goyang sama, tak ada syok. Itu cara dia. Macam kita ada 2 keadaan. Orang puji kita, orang maki kita. Ada 2 keadaan. Kalau orang puji kita, kita sonok dengar tak? Kalau orang maki kita, sonok tak? Tak sonok. Macam tu lah cara. Boleh, ya? Jadi kena jagalah. Kalau nak dapat A ni, dapat 7A ni. Dulu cucu-cucu dapat dah 7A, 8A, ya. Kita belum tentu lagi, ya. Jadi berkongsi dalam dosa, ya. Jangan dengar orang mengumpat benda-benda yang tak baik, ya.
Yang keempat, orang yang berpuasa hendaklah menjaga kaki dan tangannya daripada melakukan segala perkara yang haram, makruh dan sia-sia. Kaki tangan ni macam mana contohnya? Ya? Pergi masa lepas asar tu, tak ada kerja apa, makanan dah ada di rumah tu, pergi round pasar Ramadan. Itu dia tu, sia-sia tu. Dia tanya macam mana, pergi mana? Nak cari, nak buka selera sikit. Buka selera apa? 3 pinggan dah habis tuan-tuan. Itu dah buka, dah terbuka luar dulu. Ya? Ataupun kita pergi ni, kita pergi tak ada apa kerja, kita pergi jalan Tuan Peraman saja je tengok orang. Tak ada keluar. Minyak tuan-tuan. Semua melibatkan kos tu. Inna mubazirin kanu na'iwana syayatin kata. Mubazir. Jadi kita buat kerja berkaedah. Itu nilai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT. Dia cerdik, bijaksana. Ya? Jadi jangan buat perkara sia-sia. Ya? Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Surah Mukminun ayat 3. Ya? Dan mereka menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan sia-sia. Allah sebut dalam Al-Quran, perbuatan dan perkataan sia-sia jangan buat. Ya? Jadi adakah semasa puasa saja kita kena tahan? Ini kata madrasah, boleh tak berubah kita? Kalau kita boleh berubah, insya-Allah maknanya puasa kita terima oleh Allah SWT. Dan sabda Nabi SAW, wala tabghi fasadi fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas 77. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan. Apa juga kerosakan? Ini termasuk juga kita buang plastik-plastik tempat dalam longkang dan sebagainya. Tak betul. Sebab dia kata hari ni ada tokoh-tokoh ulama mengatakan Islam ada di negara bukan Islam. Islam ada di negara bukan Islam. Kalau pergi tengok tempat ikut tuan, tempat negara-negara lain, tandas dewang, tandas yang cukup bersih tuan. Ya. Tandas kita macam mana? Buang sampah, kita tak ada adab. Patutnya orang Islam bukan macam itu adabnya. Ya. Jadi Islam suruh kita jaga itu semua. Ya. Yang keempat, yang kelima, ya, memelihara perut. Ketika berbuka tidak makan makanan yang haram dan syubhat. Tidak berfaedah puasa dengan menahan diri daripada makan makanan yang halal, tetapi berbuka dengan makanan yang haram. Bagi mereka yang buka dengan makanan yang haram, seperti membina istana dengan meruntuh sebuah negara. Tak ada faedah. Apa dia makan yang haram ni? Itu masuk kalau kita bekerja, sama ada sektor awam atau sektor swasta, ya. Kalau kita ponting kan, saya dapat kiraan. Kalau orang gaji 5,000, dia ponting 1 minit, dia telah makan duit haram 47 sen. 47 sen. Jadi kita makan, kita suap isteri kita, suap anak kita. Kalau gaji 10,000, dah berapa sen? Ya. Jangan kita dapat gaji haram lepas ni. Tak boleh. Kita kena kerja betul. Ya. Kalau tak buat kerja ni. Kalau kita kerja, kita BFC extra, lebih ke kerja. Kita takut. Saya masa berkhidmat tu memang saya takut. Cuti-cuti saya kadang-kadang saya tak ambil. Saya takut ini. Ya. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Tidak masuk syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Daripada sumber-sumber yang tadi, ya. Begitu juga cara-cara yang tak dibenar oleh syarak, ya. Dan sabda Nabi SAW lagi, kamin qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahru wa kamin sha'imin laisa lahu min siyami illa ju'at zama. Berapa ramai yang bersolat malam tetapi tiada diterima solatnya melainkan berjaga sahaja. Ya. Dan berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak terima puasanya melainkan lapar dahaga sahaja. Ini dua kena. Pertama sekali orang solat. Kalau tuan-tuan tengok hadis ni, kalau kita belajar ulum hadis berat. Apa berat? Kalau kita dari segi makna harfiahnya kita dengar mudah saja. Ya, berapa ramai orang yang solat malam tapi berjaga sahaja.
Fadilah Kamsah kata, buat kajian. Dia kata orang Islam di Malaysia 20% saja yang solat. 20%. 20 daripada 20% berapa ramai yang solat berjemaah tuan-tuan? Setiap waktu. Tuan-tuan nak bagi berapa peratus? Tuan-tuan bagi berapa peratus nak bagi? Berapa? Ya? 20. Ha? 20. Berapa peratus? Saya dah tinjau, saya tengok tak sampai 1%. Sedangkan Nabi kata wa ma yatakhallaqu anha illa ma'lubun nifaq. Orang yang gemar meninggalkan solat berjemaah orang lelaki, ya. Bukan orang perempuan, orang lelaki. Tempat solat fardu di sini, sunat dia dulu. Ya. Masuk golongan munafik. Kita ambil 1% sudah. Okey. Sahabat saya kata 2%. Saya ambil 1%. Daripada 1% tu berapa ramai pula yang istiqamah tiap-tiap malam dia bangun, tuan-tuan? Pukul 4.30 dia dah bangun. Di sana ada selepas solat fardu, solat malam adalah yang lebih afdal. Antaranya solat apa ni? Tahajud. Di sana kenapa kita tak boleh solat apa ni? Solat taubat, solat hajat dan witir. Sebab apa? Masa itu Allah turunkan malaikat mencari siapa yang bertaubat, nescaya Allah terima taubatnya. Kalau siapa yang berdoa, ketika itu 1/3 malam yang akhir Allah kenankan doa. Banyak hajat kita. Kenapa kita tak guna manfaatkan? Betul tak? Berapa ramai agak Allah tuan-tuan yang boleh istiqamah agak? Tiap-tiap malam. Bukan ini je. Bukannya masa-masa ini, tiap-tiap malam. Kita tak dapat itu. Kalau kita ikut puasa kita ni besok, kita akan jadi macam mana tau? Kalau puasa kita ni, kalau terima oleh Allah, kita akan berubah banyak. InsyaAllah, ya. Ada masa sikit lagi kan? Sahabat? Sikit lagi, ya. Lepas itu, ketika puasa, hendaklah makan makanan yang halal, ya. Jangan lakukan pembaziran, ya. Jadi, seterusnya dia kata berkenaan dengan melarut perut lagi, kita belanja, ya. Cara kita berbuka puasa, ya. Kita buka puasa, ya. Kita tak boleh jangan lakukan pembaziran. Hari ni kita lakukan pembaziran, ya. Pembaziran yang cukup banyak, ya. Cukup banyak. Di mana kalau kita tengok satu kajian yang dibuat, ya, berapa tahun yang lepas, daripada 94,000 metrik tan yang sisa pekerjaan yang diangkat tu, 46% adalah makanan yang kita beli masa malam. Ini puasa, tuan-tuan. Kalau kita masa kita melakukan pembaziran, maknanya puasa kita tak semua oleh Allah. Ya, jangan membazir. Kadang-kadang kita tengok kita anak ada berapa orang? Anak 3 orang, suami isteri bekerja 5 orang. 5 orang beli makan penuh rumah. Apa nak makan? Masa buka tu nampak, sebelum buka tu nampak selera je. Lepas buka dah tak nampak, dah tak apa, tak mau dah buang. Bubuh peti air sepenuhnya. Bubuh peti air tak ada buang. Dia buang macam tu. Transit dia peti air tu. Semua tu pergi buang, ya. Hari ni buka, kita kena kawal, ya. Jangan jaga baziran sampai peringkat itu, ya. Jadi lagi satu, kita tengok buffet Ramadan hari ni, ya. Saya tengok 2007, saya tengok ada di Sunway dia offer 330 menu. 2 tahun yang lepas 550 menu. Puasa apa agak-agak juga. Ya. Lagi satu, kita kalau kerja pejabat-pejabat kerajaan, ya, kalau supplier ajak buka puasa di hotel, itu haram lah tu, rasuah tu. Bunyinya berselindung dia balik berbuka puasa, ya, tapi sebenarnya itu rasuah lah tu. Betul sahabat? Saya dulu saya tak pergi, kan. Kenapa saya bersara tak ada datang, siapa pun datang menjajak saya buka di hotel. Itu pun benda-benda yang haram, ya. Jadi ini tuan-tuan. Jadi masa kita berbuka, jangan kedekut, jangan membazir, jangan kedekut dan jangan membazir, ya. Dua keadaan, jangan kedekut dan jangan membazir, ya. Kalau kita kedekut pun ditegah syarak, ya, dan jangan membazir, ya.
Dan kita tengok ya, dia suruh kalau kita melakukan bazir kalau dia tengok dalam Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi syaitanir rajim, wala yahsabanna allazina yaf'aluna bima atahumullah min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum salutawaqu nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan janganlah sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhil itu adalah baik bagi mereka, sedangkan itu adalah buruk bagi mereka yang akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan di akhirat itu. Jadi kita masuk dengan belanja untuk nafkah ahli keluarga kita, anak-anak kita, jangan bazir ya, jangan kedekut. Dua keadaan ya. Kita tengok ya, haslatani la tajtanibu nabil mu'minil bukhlu wal su'ul khuluq. Dua peketi tiada pada orang mukmin, iaitu bakhil dan buruk keti. Jadi ini cerita bakhil. Sekarang cerita bazir pula. Wala tubazir tabzira, dan janganlah engkau belanja hartamu dengan cara yang melampau batas, bazir. Kita ni bazir banyak tuan-tuan. Ya, Singapura dia guna air. Saya perlu cerita yang lain. Air je dia guna 140 liter satu orang sehari. Kita 240 ke 280 liter sehari kita guna air. Bazir lah. Nabi tegak kalau wuduk dalam sungai pun semua jangan melampau ya. Kita tengok hari ni kita tuan pergi kedai mamak tuan, dekat 10 minit budak tunggu, tak tahu apa nak makan dia. Orang hari ni fikir tak ada apa nak makan, kita tak tahu apa nak makan. Orang tak ada apa nak makan. Apa macam tu. Kita buka almari tengok baju tuan-tuan, tak tahu baju mana nak pakai. Orang tak ada baju nak pakai. Cuba kita fikir-fikir balik kita. Ya? Hari ni kita tak ada masalah beli kereta. Yang masalah ialah parking kereta tak ada. Tak, parking kereta tak ada. Orang Malaysia tu masalah. Kita cukup dahsyat Allah bagi tuan-tuan. Saya takut kufur nikmat ya. Allah bila kufur nikmat, ini Allah tegar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mubazirina kanu naihwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ya, dan sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedangkan syaitan itu pula ialah termasuk dalam pada orang yang kufur pada Tuhannya. Jadi kita tak boleh kedekut dan tak boleh bazir. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, ya, Allah sebut dalam Al-Quran di mana disuruh kita belanja, cara mana, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina idza anfaqu lam yusyriku wa lam yubtiru wa kana baina zalika qawama. Furqan ayat 67. Ya. Dan juga mereka yang diridai oleh Allah itu ialah apabila belanja hartanya tidak melampaui batas dan tidak bakhil. Dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara, di antara tidak boros dan tidak bakhil. Ini yang dianjurkan oleh Allah SWT ya. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, adakah kita perbelanjaan Ramadan kita ni bertambah daripada hari biasa ataupun sama ataupun kurang? Kalau bertambah tuan-tuan tak adalah puasa. Mesti kurang. Dan kita raya besok jangan sebulan Syawal. Mesti raya sehari je. Jangan sebulan Syawal. Kita raya sampai sebulan tu. Saya mengajar tuan-tuan, saya tahu lah. Saya mengajar tuan, yang saya tak kena jam hari Sabtu Ahad. Tetapi bulan Syawal tuan, Sabtu Ahad jangan keluar. Sampai 7 jemputan dah raya. Sekarang ni bukan takat Syawal tu, lebih daripada Syawal tu, dah 2 minggu lepas Syawal dah habis dah, ada lagi. Kita belum terlewat untuk mengadakan apa ni, sambutan hari raya. Belum terlewat apa dah 2 minggu dah. Pasal dah penuh dah, tak ada tempat, dah slot dah. Jadi kena buat jugalah ya. Pasal nak buat ya. Jadi ini caranya. Lepas itu yang akhir, yang ketujuh, selepas berbuka hatinya sentiasa takut dan bimbang jika puasanya tidak diterima oleh Allah, dan berharap puasanya diterima oleh Allah. Sebab bagi mereka yang diterima puasanya termasuk golongan yang muqarrabin, dan mereka yang puasa yang tidak diterima oleh
masuk golongan orang yang berdosa dan dimurkai oleh Allah SWT. Ini maknanya semasa kita buka puasa malam tu, makna kita kena muhasabah, tengok balik, cek balik puasa kita. Kalau ada salah silap, kita bertobat cepat-cepat dengan Allah SWT dan baiki apa yang kita bincang tadi, 7 perkara tadi untuk dapat 7 ni, supaya puasa kita diterima oleh Allah SWT. Apa bezanya? Kita akan rasa peningkatan kita untuk masa akan datang. Kalau dulu kita berat nak datang mengaji, kita berat nak solat berjemaah, besok dia berat nak tinggal. Berat nak tinggal mengaji, berat nak tinggal solat berjemaah. Itu dia lah tu. Kalau masih berat nak buat lagi, tak ada lagi. Kalau berat nak tinggal tu, itu dah masuk tu. Itu tanda. Ya. Dan di akhir kali, khawas golongan muqarrabin dan arifin. Ini kita pakai bincang. Ini adalah para nabi-nabi, para wali-wali Allah, ya, para rasul-rasul, mana mereka ni selain terjaga yang tadi, hati mereka sentiasa dengan Allah SWT. Hati mereka sentiasa dengan Allah SWT. Tak ada langsung keluar menyimpang. Kalau dia kata dia lupa ke Allah, maknanya puasa itu tak terima oleh Allah bagi mereka, ya. Jadi saya rasa sekadar itu yang saya dapat sampaikan untuk kali ini. Kalau tuan-tuan ada soalan, silakan. Ya, silakan. Tadi Ustaz cakap tadi benda-benda yang bertali, yang apa ni semuanya haram hukum dia, Ustaz, ya? Ya. Jadi sekarang ni banyak ada ni yang hati-hati sendiri yang dapat datuk, dapat datri, dapat apa semua. Dia orang pula yang pandai pula mengatakan yang ni benda ni, oh Nabi pun perlu hiburan semua apa semua pula. Jadi dia macam keliru pula kepada. Macam mana Ustaz bagi ulas sikit? Kita macam inilah, ya. Kalau tuan-tuan tengok dasar pendidikan kebangsaan, dasar pendidikan kebangsaan kita lebih pada kebendaan, material. Kalau material kita hari ni, kita ajar anak kita pun apa kita ajar? Anak ajar baik-baik, besok dapat lulus dapat lulus baik, dapat kerja baik, dapat jawatan baik, sebab nak makan. Ilmu ni tuan-tuan bukan setakat itu. Ilmu ni banyak lebih luas. Kita dah didik dari awal pun dah salah. Betul. Ya. Betul tuan-tuan. Saya diajar oleh Allahyarham bapa saya nak pergi belajar tu. Dia kata, Yazid, niat macam ni, kata. Niat ilmu ni untuk manfaat dunia dan akhirat. Bukannya kita nak dapatkan untuk nak makan, nak minum saja, ada jawatan besar, bukan. Jadi itulah. Jadi cerita pasal dapat itu, dapat ini, sekarang kita dah hilang punca. Kita tak tahu mana orang yang mulia, yang dimuliakan, kita dah tak tahu nak beza dah. Sebab apa? Kita guna akal. Jadi pola corak pemikiran masyarakat ni yang saya sebut dalam kuliah saya ada 3. Ikut adat budaya. Yang kedua ikut akademik, akal. Yang ketiga ikut syarak. Hari ni orang banyak ikut akal. Ikut akal itulah jawapan. Kalau ikut syarak macam yang saya sebut, kita tak takut ke Allah SWT? Kita tak takut kan? Pertama sekali, kenapa dia kata wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun? Jangan buat kerjaan yang perbuatan dan pekerjaan sia-sia. Sebab apa? Saya biasa sebut kat tuan-tuan, kehidupan kita di dunia ni 1 jam setengah saja sebenarnya tu. 1 jam setengah. Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah jadikan langit dunia dalam masa 6 hari. Ulama tafsir diterjemah oleh ulama 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Siapa yang ada 1000 tahun? Nabi Nuh ke atas. Setahun mana? 24 jam. 24 jam. Nabi Musa ke atas 500 tahun. 500 tahun berapa jam tu Haji? 500 tahun 12 jam. Ya, 12 jam ya, pegang ya. Kita 500 bagi 2 lagi berapa? 250 tinggal berapa? 6 jam. Ya. 250 bagi 2 tinggal berapa? 125, tinggal 3 jam. Boleh hidup 125. Hari ni rekod dunia yang saya tengok 116 tahun.
Umat aku 60-70 maknanya tadi 3 jam tadi 1.25 bagi 2 berapa? 60 habis 62 something lah kan. Jadi mana 1 jam setengah. Saya dah subsidi dah tu. Saya subsidi dah. Sekarang lagi satu. Itu satu. Itu sebab dia kata jangan buat sia-sia. Nak bekalan akhirat. Lagi satu, kalau kita buat dosa, adakah kita boleh jamin? Kita doa Allah khatimah dalam sunnah khatimah la tahtim alaina ya Allah bismillah khatimah. Kita minta sudah yang baik. Adakah kita jamin kita melakukan maksiat, kita boleh hidup sempat melakukan maksiat dan sempat tobat? Kita takut tengah melakukan maksiat mati. Itu mati dalam keadaan buruk. Saya kerja dalam polis tu macam-macam cerita lah tu. Tak mau cerita apa. Itu cerita. Banyakkan kita ni itulah. Jadi lain-lain ada soalan. Betul boleh saya jawab janji? Okey. Jadi saya tak mahu jemput institusi berkenaan, susah lah ya. Jadi mana kita hilang punca. Tak tahu siapa yang kita nak muliakan, siapa yang kita nak hinakan. Ya. Tengok Datuk apa ni, kita apa ni, Muhammad Rahmat dulu. Rambut panjang dia tak lagi masuk TV. Betul tak? Dia memang macam tu. Orang dulu. Kalau tengok orang dulu pun berhibur. Ya? Kalau tengok P. Ramlee, tiap album dia mesti ada Rukun Islam 5 perkara. Macam ada je dia punya dakwah-dakwah. Betul. Dia begini. Ada je mesej, ada je tiap-tiap album dia ada. Kita tak ada apa, kosong. Lalak. Ya? Lain ada soalan tak ada? Cakap itu je. Jadi kalau tak ada puas, sekadar itu je. Mudah-mudahan puasa kita, puasa masuk golongan puasa yang khawas, solihin dan mutakin, ataupun khusus al-khusus ya, yang disebut oleh Imam Ghazali. Jadi puasa diterima oleh Allah SWT sebagai bekalan kita ya. Jadi saya tinggalkan pada Zam ni, boleh Zam photostat untuk siapa yang berminat untuk bekalan untuk anak-anak ni, kita tinggal untuk photostat ni. Jadi sekadar itu yang dapat kita bincang untuk malam ni. Saya elok kepada Allah SWT, yang tak elok untuk kelemahan saya minta maaf banyak-banyak. Tangguh tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma tassalam wa tassalam alaika ya Rasulullah. Wa atina jannata dalam tabarak wa ta'ala. Allahumma hayati ulama wa atina mati syuhada wa jannata ma. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tu'akhidhna ma la taqata lana. Wa ana wa lana wa rabbana anta maulana fa'tina la tamin. Allah kutub lana suhatina wa la tu'akhidhna 'alaina ya Allah suhatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.